Konflik di Timur Tengah telah menunjukkan bagaimana Iran menggunakan strategi yang berbeza dalam menghadapi tekanan daripada Amerika dan Israel. Walaupun berhadapan dengan kuasa ketenteraan yang jauh lebih besar, Iran memilih pendekatan yang dikenali sebagai perang asimetri. Dalam strategi ini, Iran tidak cuba menandingi kekuatan musuh secara langsung. Sebaliknya, Iran memberi tumpuan kepada peluru berpandu jarak jauh dan teknologi drone. Senjata ini membolehkan Iran memberi tekanan kepada sasaran dari jarak jauh. Iran juga mempunyai rangkaian sekutu dan kumpulan bersenjata di beberapa kawasan Timur Tengah. Ini menjadikan konflik boleh berlaku di banyak lokasi pada masa yang sama. Iran turut membina pangkalan peluru berpandu bawah tanah untuk melindungi senjata mereka. Selain kekuatan ketenteraan, faktor geografi juga memberi kelebihan kepada Iran. Kedudukan Iran berhampiran Selat Hormuz menjadikan negara itu memainkan peranan penting dalam laluan perdagangan minyak dunia. Jangan berhenti di sini. Klik video yang muncul di skrin untuk menonton kandungan menarik yang lain. Dan jangan lupa subscribe supaya anda tidak terlepas video terbaru dari channel ini.